Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya di channel Wanas Machinery. Okey, sekarang ni saya nak bagi tunjuk dekat korang macam mana cara nak pasang mesin rumput. Okey, sebelum tu kita nak bagi tahu dulu buat mesin rumput ni brand daripada Tandika BG328. Sebelum kita lanjut video ni, korang jangan lupa like, comment and subscribe channel ni. Let's go! Okey korang, inilah spare part ataupun barang-barang dia yang buat nak pasang dekat mesin rumput. Yang paling pertama kita nak pasang dia punya fleksibel ni. Okey, fleksibel ni kita buka dulu. Okey, ni nama dia fleksibel shaft korang ya. Dekat dalam dia ni ada satu macam dawai. Dawai ni korang kena bubuh grease lah. Okey, ni dah ada grease dia. Kalau korang tengok tak ada grease, korang kena bubuh grease. Grease dia kena pakai yang tahan panas punya. Okey. Ni kita dah letak grease. Lepas tu kita nak masuk yang paling pertama. Korang tengok. Ujung fleksibel ni ada lubang satu. Ada yang tak ada lubang. Okey. Yang ada lubang ni masuk kat mana? Yang ada lubang ni korang masuk dekat sini. Tapi jangan korang masuk dulu dekat enjin. Korang masuk dulu yang dekat batang shaft dia ni. Okey. Ni korang buka dulu. Ada satu Allen key dekat batang dia ni. Korang buka guna spanner yang dia bagi ni. Okey, korang buka dekat sini. Korang buka, bagi buka habis Okey, korang dah buka ni. Korang masuk dulu yang ni. Yang tak ada lubang. Yang tak ada lubang ni korang masuk dekat dia punya batang. Dia batang shaft ni. Korang cucuk. Ada lubang tu. Cuba korang adjust. Okey, lepas tu dah masuk macam ni. Korang cucuk. Korang ikat lagi balik dia punya skru Allen key. Lagi ngam-ngam. Okay. Macam ni je korang. Korang bagi ikat kuat-kuat Okey. Korang ikat macam ni. Lepas tu yang dekat belakang ni. Yang ada lubang pula. Yang ada lubang ni korang cucuk dekat enjin. Korang cucuk dekat enjin. Dekat enjin ni ada satu pin. Korang cabut dulu. Cabut. Bagi keluar dia punya pin. Lepas tu korang cucuk. Korang cucuk dekat ada lubang ni. Ada lubang tu korang cucuk. Dia punya fleksibel ni masuk dekat lubang yang dekat dalam tu. Cucuk je. Dah masuk. Korang tengok dekat lubang atas ni. Korang ngamkan dia punya ni. Korang ngamkan dekat lubang dia. Okey. Lepas tu korang cucuk masuk dia punya pin. Macam tu je. Ni korang bagi lock balik. Biar dia tak tercabut. Macam ni. Okey. Lepas tu dia punya kabel minyak. Kabel minyak pula Bagi keluarkan dulu dia punya kabel minyak ni. Nak pasang mesin rumput ni senang je korang. Okey, korang boleh tengok je video ni sampai habis nanti. Okey. Tarik ke belakang. Ni korang masuk yang ada lubang ni. Masuk. Macam ni. Korang masuk pun juga boleh. Okey. Kabel ni korang cucuk je. Okey, korang cucuk je. Dekat sini pun juga. Ni korang cucuk. Kabel minyak ni, cara dia, korang tarik. Okey, ada satu lubang dekat dia punya throttle. Korang masuk. Tarik ke belakang. Tarik ke belakang. Ini pun juga sama. Korang tarik. Okay, korang tarik kuat je. Kita tolak sampai habis throttle tolak sampai habis. Lepas tu korang tarik. Macam ni. Okay. Tolak ke bawah. Masukkan. Korang try.
Anda masuk dah. Okey. Lepas tu korang boleh ikat dia punya kabel ni. Guna kabel tight. Okey. Ikat je macam ni. Okey, lepas tu kita pasang dia punya handle ni. Handle ni kita buka guna dia punya sepanah. Buka lo. Okey lagi. Okey. Lagi buka. Cabut. Lepas tu dia punya handle ni korang pasang dekat depan ni. Pasang dia macam ni bukan macam ni. Macam ni salah lah. Macam ni yang betul. Okey, dia adalah ke belakang macam ni. Lepas tu kita bagi masuk dia punya pin ni. Dia punya cover paling bawah lah. Okey. Wasa-wasa dia semua bagi. Jangan korang tak bagi. Korang kena bagi dia. Bagi je. Okay, lepas tu masuk ni. Lagi sebelah dia. Macam ni je. Okay. Lepas tu korang bagi ikat lah kuat-kuat. Korang ikat kuat-kuat lah. Dua-dua dia punya nut ni. Lepas tu korang ada satu cover ni. Cover ni korang nak pasang boleh. Tak nak pasang pun boleh. Kalau korang nak pasang macam ni korang. Yang betul Sekejap. Okay. Bagi buka habis. Bagi masuk dia. Masuk kat depan. Dia tak payah jauh-jauh sangat lah. Dia bawah daripada stiker. Bawah daripada stiker Korang pasang bawah stiker. Okay. Dah. Macam ni saja korang. Buat cara pemasangan dia mudah sahaja. Ni lah part-part yang kena pasang. Dia punya handle, throttle, kabel minyak dengan cover ni. Okay. Macam ni sajalah cara pemasangan dia korang. Sangat-sangat mudah. Siapa-siapa pun boleh buat. Okay. Cara pemasangan dia sangat-sangat mudah. Okay. Kalau korang suka dengan video saya ni, korang jangan lupa like, comment and subscribe channel ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.